Syekh Abdul Qadir Jailani pernah satu riwayat mengatakan apabila anak dia sendiri kan, alim mengganti tempat dia. Dia sedang mengajar, setengah mengajar, Syekh Abdul Qadir Jailani datang ambil tempat balik. Dia baca sikit, dia anak murid dah meletup. Dia baca pum dah meletup pun, jazbah Allah, pum Allah. Ada yang pingsan, ada yang dia buat zikir bukan pingsan, jalan terus pun ada. Terus jalan kembali hadrat Tuhan dalam nur, Tuhan buka pum, habis tu karam. Kalau sekarang tu buat zikir orang karam, silap Black Maria datang. Wah, ni apa ilmu kau bawa ni, orang zikir sampai jalan terus. Ulama zahir pula petikai. Adakah berlaku zaman Nabi macam ni? Tak pernah riwayat Nabi berzikir sampai orang pingsan, Nabi berzikir sampai orang mati. Dia jawab dalam kitab Mabasul Asliyah. Dalam kitab dia jawab senang je, 2 patah aja jawab. Ya, humul mutahharun. Hum, mereka itu. Siapa dia? Sahabat-sahabat yang bawa dagu Rasulullah tu. Mutahharun, orang yang suci, memancar nur dia. Bukan macam kita ni berkarat berlapuk. Kita ni ibarat jakun di rimba. Ya, sahabat Nabi SAW ibarat duduk dalam taman atau dalam mana negara yang maju, hari-hari lihat bangunan 60-100 tingkat biasa tengok. Kita ni jakun, bila masuk jalan bandar macam usaha masuk kampung. Tengok, uish, bawa dia naik lift KLCC. Oh, lagi dia melaut dalam. Oh, ini apa ni? Dia tak pernah naik. Itu jakun. Jadi kita ni nisbah makrifat, kita ni jakun dipanggil. Nak banding dengan para arif billah, orang yang telah melaut ya, kemajuan ruhani. Kita ni kemajuan jasmani, kemajuan tak kedarah je. Dapat duit banyak, boleh bina bangunan hebat, yang betul hebat yang sampai pintu kubur ni. Arif billah tak, kemajuan ruhani dia terlampau tinggi. Sebab tu bila dia tak pernah lihat benda yang besar-besar, dia terkejut. Ya. Tu dipanggil kadang-kadang satar, telatah mulut mereka. Ma fi jubati illallah. Tak ada jalan tumbah aku Allah. Bukan maksud dia macam tu. Ya, itu dipanggil sabqul kalam, tersatar. Pum. Sebab nur tambah kuat. Dia tak pernah rasa kan. Macam kita kan duduk dalam gelap, macam kelawar lah. Tiba-tiba tersuruh dengan api, kejut dia. Sebab di dalam mata dia tengok itu peranjat. Begitulah kita yang dalam gelap ni, bila nur dipancar sikit je, melarung kita. Kecuali orang yang sudah tamakun di kalangan ahli lah, dia tetap dan sebab yang pelik, jazbah berlaku, pum, dia tarik sikit dia pancar nur, kita dah melupu. Punya lazat, punya nikmat. Allah.